Padulah kalau Google View 3. Baik. Hey, kat sini, zoom sikit. Tengok ni, Windows 98. Hai semua, apa khabar? Selamat datang semula di Gap Musen Channel. Sekarang kita berada di tempat baru. Lihat ni, ada tabir dan pemandangan yang cantik. JM Icon. Hari ni cuaca baik. Nanti kita turun je jalan kat luar nanti. Kehadapan saudara Bujang Lapok Aib. Dia tahu nama kita. Tak ada, cuma kertas kosong je. Ui, macam real. Tapi dia tiup angin lah. Ulama Ui, berat ya. Ui, terbaiklah. Real. Ning. Cuba kita try pantulan cahaya dari cermin ni pula. Macam ni dah. Cuba kita try pantulan cahaya dari cermin ni pula. Okey, bagus. Bagus. Okey, bagus. Spiderman lah, Batman lah. Lepas ni tak apa pula. Jangan Hulk, sudah. Apa kata? Baiklah, kita sambung cerita kita tentang game TV tu. Buat kita sambung. Tak sangka dah waktu petang. Kita teruskan saja cerita kita. Okey. Macam nak tembak ni. Tapi sebelum tu pastikan tak ada gangguan lagi ya. Tapi sebelum tu pastikan tak ada gangguan lagi ya. Game yang paling saya suka ialah Battle City dan Super Mario. Kadang tak sedap main game sampai 4 ke 5 jam lamanya. Pada hari Sabtu, kadang tak ada peluang untuk main. Sebab abang saya dari subuh sampai tengah hari main game. 4 awal pagi tu. Sampailah masanya, waktu tu dari petang sampailah ke malam non-stop. Dan pada esoknya, pada awal pagi tu. Pada awal pagi tu, saya dan adik saya mula nak main game. Bila on power, skrin TV mula jambuk tu. Terus pagi tu, saya beritahu bapa saya tentang kejadian tu. Pagi tu juga bapa saya bawa hantar ke kedai untuk repair. Kita cuba tutup tingkap ni macam ni. Ya Allah, real sangat ni. Oh ya, buku komik ni. Alamak, kata pula saya. Dah gelap pula. Malam ke ni? Time hujan macam ni aku dah susi. Banyak saya mati karena pula.